Ya, Bok. Melekat. Mantap. Assalamualaikum. Okey, ni nak beritahu. Cerita dia lebih kurang macam ni. Hampa tahu tak, baru ni mereka ada buat satu macam yang program buka puasa ke apa-apa. Yang mereka buat kat surau Padang Tembusu, Surau Nurul Hikmah ke apa-apa dia punya nama. Yang mereka kata ada kat area Penaga, Seberang Perai Utara. Program buka puasa ni mereka kata Iftar Pemuda 2026, Anjuran Pemuda Kampung Padang Tembusu, Penaga. Okey, kita dengar apa yang Jimmy Hendring nak beritahu. Jimmy Iskandar, Urus Dia Iftar Pemuda 2026. Saya nak maklum sikit tentang Morai Pemuda ni. Morai Pemuda ni semua hasil daripada kutipan pemuda dan orang kampung. Jadi mereka ni pakat, mereka himpun, mereka buat satu majlis. Tiap-tiap tahun memang pemuda buat. Jadi dana pun dana daripada pemuda sendiri dengan ada sumbangan daripada orang tua yang nak tumpang kenduri. Betul ada apa yang aku beritahu tadi. Mereka ni kira gila-gila yang dahsyat. Segala mereka punya connection, hubungan silaturahim antara penduduk kampung ke apa-apa. Kat area Padang Tembusu ni mereka kata memang gila-gila yang sempoi. Panggil kenduri ya, memang dandan lala tu juga depan timai serbu. Hampa tengok ni macam mana suasana time mereka duk atok ni semua, mereka duk buat preparation untuk nak buka puasa. Semua mereka ni turun main untuk main buka puasa kat surau Padang Tembusu. Okey, tak apa, lah ni kita dengar apa yang Lee Pak Cha LPC nak beritahu. Ada majlis berbuka puasa seperti ini, semua anak-anak karya, tak kira tua muda, kecil besar, akan turun beramai-ramai berhimpun di Surau Nurul Hikmah Padang Tembusu untuk majlis berbuka puasa beramai-ramai. Ini adalah satu kenikmatan yang diwarisi daripada zaman dahulu hingga kini. Dan pada kali ini dan petang ini, Anjuran Pemuda Karya. LPC ni dia kata gila-gila memang dahsyat. Memang betul-betul berantu. Satu Penaga ni sebut nama LPC memang mereka semua anti bergerun. Tu dia gila-gila memang dahsyat dia. Okey, hampa tahu tak, program buka puasa Anjuran Pemuda ni mereka buat dengan kutipan daripada pemuda kampung Padang Tembusu. Dengar cerita mereka kutip duit seorang sikit untuk mereka buat jamuan panggil semua ni mereka ni main buka puasa kat sini. Okey, terima kasih pada pemuda-pemuda yang datang hari ni, yang tengah masuk lah. Kerja keras itu kat pit black lah. Tengah masuk kami semua dan kelih-kelih lah, masa pinggan. Selamat majlis lah. Ke depan lagi ada lagi dah. Pemuda kampung Padang Tembusu ni mereka kata dahsyat. Mereka nanti hari ambil duit kat tepi seorang sikit. Collection duit sampai dekat berapa ribu tak tahu lah. Tu kira mereka beritahu tak termasuk lagi dengan barang-barang yang mereka sponsor kat tepi. Dengar cerita mereka beritahu ayam 50 ekor, daging 50 kilo, kambing 2 ekor. Lepas tu ayam asam pula mereka guna tomato 25 kilo, bawang 30 kilo. Nasi pula mereka masak guna beras tu dia punya panjang sejengkai beras basmati 40 kilo dan beras biasa 5 kilo. Mereka masak nasi ni semua guna dapur Apollo, Albeto, Algogo, pakai lolo yang mereka masak berkilo-kilo. Lepas dah masak apa semua baru ada panti hello main Lee Pak Cha LPC untuk di main usah tengok main buat pemantauan rapi, main tengok apa mereka masak ni betul tak betul ke, okey tak okey. Pasal Lee Pak Cha ni mereka beritahu kepala gerau yang gila-gila memang rebus tak empuk, amalan gila-gila, semayang puasa, doa gila-gila memang mangkit tengah malam, semayang turun terbalik baca doa apa semua dia boleh buat, apa semua tolak kat tepi kat tengah semua dia tak ada heran memang, semua dia boleh buat memang. Yang ni ya yang mereka kata Pak Cha LPC, pengurusi Surau Padang Tembusu, Penaga. Okey, menu kita pada petang ni ialah nasi minyak, ayam masak merah, dalca, ayam asam, kurma kambing, ada buah kurma dan buah temikai. Okey, tak apa. Apa tahu tak? Makanan yang mereka jamu orang buka puasa ni semua, mereka start masak pukul 9 pagi. Mereka kata teruk kalau nak masak time bulan puasa. Bukan boleh makan minum ke apa kan sambil balai kot don balut sebatang apa lah. Macam kita mana tahu mereka main susah. Contoh macam aku, mereka panggil main aku ambil gambar. Lepas tu buka puasa. Patuk belah. Buta kareh main buka puasa makan buta. Lepas tu belah tu mampu pergi kat mereka lah nak kena basuh segala periuk belanga tak alam ni semua. Mampu pergi kat mereka tak ambil tahu. Belah lagu tu ya. Sambutan yang kami pun tak jangka, sampai nasi pun tak cukup. Dah banyak masak dua periuk lah, masih tak cukup lagi. Kami daripada pemuda-pemuda Padang Tembusu, kutipan hari ni ibu merangsangkan. InsyaAllah tahun depan kami akan buat lagi meriah pada ni. Okey, yang kata program buka puasa ni yang mereka buat kat surau kampung Padang Tembusu ni, mereka kata bukan baru 2-3 hari mereka buat. Yang ni semua mereka sudah lama mereka duk buat. Mereka ni semua setiap turun-temurun, mereka start daripada berapa puluh tahun yang lalu mereka duk buat sampai lah ni.
Mula buat daripada tua, lepas tu hak tua pula turun main kat muda, hak muda pula pergi jadi tua. Yang tua pula lama-lama depa minta larat, ganti pula yang muda. Last sekali sampai ala ni program buka puasa ni, sampai ala ni depa duk buat. Program Iftar Pemuda ni diadakan pada dulu lagi, saya kecil lagi lah. Arwah Tok Wan saya sendiri, Tok Lebay Said yang telah mengadakan program ni daripada dulu lah sehingga lah sekarang. Okey, macam hari ni punya program anjuran pemuda kampung yang duk ada kat Padang Temusu ni, depa kata lebih kurang duk ada 250 orang pemuda. Depa ni semua sudah combine bersatu hati, tak kira apa parti yang duduk rumah lepas titi, yang hidup ataupun yang sudah mati. Depa ni kira memang betul-betul berantu. Style Panglima dulu kala, boleh tak ampuk, amalan gila-gila. Jadi apa-apa memang depa tak nak lari mah. Depa ni semua style mandi minyak, ambil batu buat atas badan, seluk tangan dalam sarang ulang tonsela, terjun laut dan gantung diri. Apa tak percaya kalau hangpa boleh mai sini kat kampung Padang Temusu. Ini pak kata gila-gila mia dahsyat, detail dan tarak nak rancau mia. Semua pemuda kampung Padang Temusu ingin mengucapkan selamat Hari Raya Batik. Detail tak ada nak rancau.